Assalamualaikum geng, kita bertemu lagi dalam video pada kali ni. Inilah aku sedang mengedah jam balik kerja time maghrib ni. Ui, teruk mat, teruk. Tapi motor apa aku tengah bawa ni? Sebelum aku cerita lebih lanjut, apa kata yang belum lagi subscribe channel ni dan juga yang baru singgah dekat channel ni, aku mohon je sebaik korang tolong tekan butang subscribe dan juga butang channel pula, butang loceng, dan korang juga boleh dropkan komen korang kat bawah. Apa kata korang rasa motor apa ni? Aku akan ceritakan spek dia dulu. Dekat hujung-hujung tu baru aku akan ceritakan lah motosikal apa. Tapi sebenarnya basically aku nak share dengan korang macam mana aku nak gunakan motosikal skuter ni untuk mengedah jam yang ni. Jom, bagi viewer yang Muslim, aku mohon je sebaik orang, jom kita bersama-sama bersalawat dulu ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. So ok geng, ini adalah skuter 250cc ataupun cc sebenarnya 249cc yang mampu menghasilkan sehingga 25.5 horsepower pada RPM 8000 dan juga 24.5 Nm of torque pada RPM 6500. Dan skuter ni adalah skuter daripada genre ataupun boleh kita katakan dia dalam kategori adventure. Sebab apa? Sebab daripada segi design, daripada dia punya ground clearance, daripada segi dia punya tayar dan rim, dia adalah kebanyakannya tu memang bias kepada off-road lah. Yang mana tayar hadapan dia ni datangkan dengan rim bersaiz 14 inci, di belakang 13 inci. Tayar dia yang dibagi ni tayar is not really full tayar jagung ataupun tayar off-road, tapi semi road lah. Sebab dia walaupun dia off-road bias, tapi dia juga sebenarnya sesuai untuk digunakan untuk urban. Tu aku akan bagi tahu kenapa. Dan yang paling penting, dia datangkan dengan spoke rim man. Dia datang dengan spoke rim. Dan tapi untuk detail tu nanti kita akan discuss dengan lebih lanjut lah. Dan motosikal ni actually bila aku duduk, korang pun boleh tengok kat sini lah, dia sebenarnya memang tinggi tau. Kalau tinggi, biasa ketinggian dia sama macam aku duduk atas motor aku, motor Duke 390 lah. Agak tinggi dan dia agak nimble, dan dia agak pendek juga. Dan dia pun berat dia tak sampai 180, tak sampai 200 kg lah. Aku baru pakai motosikal ni 2 hari 2 hari, tapi hari ni memang kerja aku mengedah jam saja. Daripada pagi tadi sampai ni nak balik kerja pun aku dah jam. Motosikal ni masih lagi dalam pantang. So aku untuk merembat tu tak adalah sangat. Tapi kita nak share POV lah dengan kawan-kawan. Kalau kata korang berminat untuk menggunakan motosikal ni untuk bagi kegunaan daily, sebenarnya okey. Sebab bila motosikal ni yang model X ni, kalau kata korang beli, korang dah dapat sekali apa tahu? Dia dah datangkan sekali dengan top box, dia dah datang sekali dengan crash bar. Crash bar dia ada spotlight. Spotlight dia is built in, button dia dekat sini je. So memang cantik, dia dah susun lah. Dan skuter ni juga dia datangkan dengan, kalau korang boleh tengok depan tu, TFT meter. TFT meter kita boleh linkkan kepada phone melalui Bluetooth menggunakan apps Carbide, something like that lah. Ada banyak juga function-function yang dalam ni yang kita boleh adjust. Semuanya boleh dihandle dengan jari ni lah. Dah macam ni kan, actually jam ni dia tak teruk sebab ruang ni masih luas. Tetapi kereta memang bumper to bumper lah. Untuk kita motor, sebab bernasib baik sebab ni kita dekat area Hartamas, kat sini memang jalan luas. Tapi nanti aku akan tunjuk kat depan macam mana keadaan bila kita dah masuk kat Jalan Kuching. Dan sebelum kita masuk Jalan Kuching tu, nak masuk ke Highway Duke tu, korang tengoklah macam mana keadaan dia. Boleh ke tak kita mengedah jam ni? Korang dah dapat teka belum motosikal yang apa aku cakap ni? Letakkan komen kat bawah geng. Letakkan komen kat bawah, motor apa yang korang rasa yang aku bawa ni.
Dan untuk pengetahuan korang, sebenarnya ini adalah motor aku lah. Dan sebab kita boleh discuss dengan lebih lanjut lah. Banyak faktor juga aku beli motosikal ni. Satu, aku memang nak cari sebuah motosikal skuter. Sebelum ni sebenarnya aku macam berkira-kira nak beli X200X daripada Keji Motor ataupun W Motor Nexi Plus 180 tu. Tapi macam yang tu motor tu agak panas lah. So agak susah sikit nak dapat. Yang ni kebetulan dia orang launching, terus aku sambar. Ini pun sebenarnya boleh dikatakan unit-unit ujung lah. Next production aku dengar kata nanti bulan 4. Lambat lagi tu. Lambat lagi. Ada lagi hampir 2 bulan macam tu. So ni ni jalan dah mula sempit. Korang boleh tengok kat sini. Okey. Dia punya side mirror ni sebenarnya agak panjang. Aku rasa nanti aku nak cari yang memang just nice je, ikut motor punya handle ni. So yang itu mungkin kita akan lebih confident lah. Okay bang. Okay saya okay je bang. Abang bagi signal, saya nampak daripada jauh. Okay. Tapi sebenarnya kalau ikutkan Nexi, W Motor Nexi, bang, Nexi 180 Plus tu, Nexi Plus 180 ataupun AR200 tu, sebenarnya yang itu lebih mesra trafik lah. Sebab yang tu dia motor memang betul-betul untuk urban, lebih kecil, lebih nimble, lebih best, lebih orang cakap bukan lebih best lah. Macam AR200 tu memang aku pernah bawa dan aku pernah review motosikal tu. Memang heaven lah bila kita review motor tu. Daripada segi fuel consumption dia pun best, sangat-sangat menjimatkan, boleh pergi sampai 300 km. Yang ini aku tak nak komen dulu berkenaan dengan dia punya fuel consumption, disebabkan aku nak tunggu dia habis pantang dulu. Bila dia habis pantang, baru kita akan start kita akan buat top speed. Kita akan cuba check dia punya fuel consumption dan sebagainya lah. Tapi yang ni dia sebab 250cc kan, dia sedikit besar lah, walaupun dia urban scooter. Tapi dia lebih incline kepada urban adventure lah. Dia tak macam ada setengah tu dia maxi scooter kan. So yang ni dia lebih urban lah. Kalau kita tengok pun dia lebih sporty, lebih pendek sebenarnya, to be honest. So lebih mudah untuk kita mencilok lah. Tapi daripada segi kestabilan bila top speed tu dia kurang sikit lah, kalau sepatutnya bila dia punya wheelbase ni dia pendek kan. Okay, tapi sekarang ni memang korang tengok ngam ke tak ngam, korang sendiri nilaikan lah. Of course lah kita sangkut-sangkut, tapi depan kita ni adalah NMAX kan. So kita ikut je. Kalau NMAX tu lepas, insyaAllah kita lepas. NMAX ni pula datang dengan box. Kita box belum dapat lagi. Kalau ni aku dengar kata nanti lepas CNY baru kita akan dapat box. Tu kita sama-sama tunggulah box dia macam mana kan. So aku sebenarnya bila beli motor ni jimat lah sikit aku rasa. Sebab crash bar dah siap, box dah siap. Cuma nanti aku rasa mungkin aku nak cari handguard, barulah nampak adventure sikit kan. So walaupun aku ni bukanlah nak masuk off-road sangat kan, cuma lagi satu yang aku rasa macam nak consider untuk tukar adalah dia punya tayar lah. So lepas habis tayar yang standard ni, aku nak tukar kepada scooter road punya tayar instead of adventure. Dan aku sebab tak ada intention pun nak bawa motor ni masuk hutan. Kita bukan nak try ke apa benda kan. Memang mainly aku nak gunakan motosikal ni most of the time untuk pergi kerja balik kerja, untuk sehari-harian lah. Kita try lah 250cc kan, sebab nak tunggu yang 174cc macam AR200 tu lambat. W motor pun dengan kata lambat. So kita tangkap je apa yang cepat. So insyaAllah korang tengok kat sini,
kita bukanlah nak komen semuanya yang terbaik lah. So bila kita pakai ni, insyaAllah akan ada some pro and cons yang aku akan tengok juga. Macam mana kalau pro tu Alhamdulillah, tapi kalau cons tu apa yang kita boleh perbaiki ataupun kita boleh improve lah, ataupun memang benda tu memang bermasalah terus lah. Macam motor ni, okay, aku bagi hint sikit. Dia adalah QJ motor. Dia fall under QJ motor. Macam AX200 awal-awal tu kan, dia orang kata dia ada macam isu dengan temperature. Tapi lepas tukar coolant apa semua, flush coolant yang original tu, tukar coolant baru, dia dah okey. Tapi yang ini, so far semalam aku bawa tengah hari, tengah panas, sangkut dalam jam juga, dia agak steady lah. Dia naik sampai 4 bar je. Ni 3 bar, dia naik sampai 4. Dia ni ada 6 bar, dia naik sampai paling maksimum semalam pun 4 bar je. Sebab dia punya radiator kat depan ni memang besar. Memang besar. Memang besar. Nanti aku akan tunjukkan juga. Tapi sebelum tu kita nak tunjuk lah macam mana kan kalau kata kita nak gunakan motosikal ni sehari-harian untuk mengedah jam. Tapi faktor mengedah jam ni adalah satu aspek. Sebab aspek yang kedua yang kita kena tengok adalah dari segi dia punya fuel consumption, dia punya cost of ownership dan sebagainya lah. Tapi benda-benda tu aku tak akan sentuh dulu, sebab nanti kita tunggu dulu lah. Aku pun baru nak menghabiskan dalam perjalanan, nak menghabiskan 100 km. Sekarang ni aku baru sampai 10%, 158. Dalam 15% macam tu lah. Jauh lagi perjalanan, kita nak sampai 1000 km tu. So nanti kita ni lah, bila sampai kat situ kita akan tahulah dia punya cost untuk servis dia buat apa, untuk dia punya tukar fuel, lubricant, untuk servis dia punya macam motor ni skuter, kita nak kena tengok juga daripada segi servis CVT dia dan tayar dia jugalah. So sebenarnya tak adalah murah sangat untuk skuter ni. Dia ada kos-kos lain lah. Macam motor tayar rantai tu, dia ada kos rantai, dia ada kos poket, dia ada kos tayar, dia ada kos servis juga. Macam ini ada kos servis CVT, dan juga dia punya belting tu lah. Belting ni pun aku ada buat bacaan sikit pun, adalah at certain kilometers ni dah memang kena tukar. Tak salah aku 20,000 km kot, dah kena tukar dia punya belting. Itu tak kira lagi nak tengok dia punya roller macam mana apa semua. Itu nantilah benda-benda yang technical tu nanti kita akan explore kemudian. So macam kau tengok tadi, Alhamdulillah kita manage lah to go through the traffic dekat KL ni. Tadi tu memang teruk gila lah. Tapi of course lah, kadang-kadang even motor kapcai pun kita kena stop juga kan. So tapi kita boleh lah menciluk apa semua. Cuma dia punya isu dia, motor ni seat height dia lebih kurang 790mm, tetapi ground clearance dia yang tinggi ni menyebabkan dia agak macam jadi menginjak jugalah untuk aku yang berketinggian 165cm. Untuk biasanya kalau 790 ni untuk aku tak ada hal lah. Tapi macam skuter ni dengan seat dia yang lebar, tak ada lebar sangat, okey juga kan sebenarnya. Tapi dia punya ground clearance dia tinggi lah. So macam agak tinggi jugalah. Daripada segi keselesaan, seat dia ni sebenarnya dia agak keras juga. Tapi kalau kata kita nak betul-betul selesa, mungkin kita kena consider untuk tukar dia punya foam lah. Untuk foam seat dia tu kita tukar tu, aku rasa lepas tu kau tim lah kalau kata nak buat jalan jauh kan. Macam lagi satu, bila kita ada skuter dah ada box ni, macam aku confirm lah aku takkan galas bag. Aku mestilah akan letakkan aku punya barang-barang tu dalam box dan juga dalam aku punya under seat ni. So tak ada hal sangat lah. So itu je lah geng, kita punya ride, second ride untuk motosikal ni. Kita nak mengedah jam. So aku harap korang stay tune untuk lebih lagi konten berkenaan dengan motosikal ni. So kita jumpa dalam video akan datang. Jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum.